tidak ada sifat kesabaran, tak sabarlah. Ni sebelah ni hawa panas sikit, Allahnya mengepek, tak ada berada reti. Nah, bau panas dak agak lu lah, panas gitu lalu. Apalah, mengepek, tak ada berada reti. Nah, pak kalau hujan pula ngepek pula. Oh, hujan sokmo. Susah nak buat gapo hujan. Tak kena lagi ni. Hai, tak kena molek lagi kita. Allah Taala wi panas pun tak kena. Allah Taala wi hujan pun tak kena. Nak wi kena dengan kanak kita berlaku. Dah. Apa weh? Nah, kena gapo? Nah, Hasan Bisri katanya, wa man la sabara lahu. Barang siapa tidak ada sifat kesabaran bagi dia, tak sabar, tak langsung. Nah, tak ada kata nak langsung dak. Nah, tak molek sokmo dia orang ni. Orang ni kok mana weh bagi dia? Jawab, la dina lahu. Jawabnya tiada sempurna lah agama bagi dia. Ini agama tak sempurna kalau kita tidak ada sifat kesabaran. Nah, ya agama dia mari dengan sabar. Napa nak agama ni yang mari dengan sifat kesabaran. Kena sabar weh. Allah jangan nak mudah marah sangat. We nampak benda kebaikan. Dah hujan apa ni panas sekarang ni, kita kena tilik dengan benar kebaikan. We nampak kata panas mengampuni dosa kita. We nampak kata panas yang Allah Taala bagi kita ni kebaikan bagi kita. Jangan kata nampak panas ni, oh supaya kita dah main mengepek, oh panas lah. Kita dah mengepek supaya dah mengepek kepada Allah. Nampak? Supaya kita mengepek kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dia bagi panas kita. Dia kita mereka kata, oh panas sungguh dah ni. Oh aku keriak lah. Misal, aku keriak dengan panas lah ni. Hei, namanya supaya kita dah mengepek ke Allah Ta'ala. Sebab itu jangan.